Patrick. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Atif. Hari ni Atif tak ada yang ada Ipin. Ipin hari ni bersama saya, bersama dengan Upin, dilakukan oleh Maro. Okay, so kita orang nak main Roblox Yazoo. Mana tak tahu Roblox Yazoo ni? Ni. Kita boleh jadi kambing, kita boleh jadi kuda, kita boleh jadi buaya. Macam ni. Macam ni, guna ni, macam ni . Okay, 3, 2, 1. Gerak. Tengok jadi buaya. Ni. Dia jadi buaya kan. Ni hantul tukar dah. Okey, nak ulang balik ni. Korang kena ni lah. Ikut ni. Tada. Kita reset dulu. Macam ni. Mana Upin? Mana Upin? Cik, Upin mana Upin? Upin. Cik, jap. Mana Upin? Cik, mana Maruh? Mana? Cik. Okey, dah. Okey, jom Pin. Dah sedia belum? Nak pergi zoo ni? Oh, dia dah. Oh, betul lah. Tak apa, tak boleh masuk ni. Kenapa Ipin tak boleh masuk? Boleh. Upin, cepat lah Upin. Kita nak pergi ni. Yelah, sabarlah Ipin. Aku nak beli tiket ni. Aduh, kau ni. Tadi lelek langsung. Yelah. Ada beli tiket. Jom. Masuk. Masuk. Okey, jom. Oh, cantik Rozo ni. Upin. Aku nak pergi tandas lah. Aku nak pergi tandas Kau tunggu sini lah. Okey. Okey, aku pergi tandas dulu lah. Okay. Hey, lama betul si Ipin ni. Hey, masa nak tunggu dia. Lama betul nak tunggu dia. Wah, ini haiwan. Haiwan apa ni? Dia tulis kat situ haiwan singa. Cantik. Wah, macam best je. Mesti garam macam Kak Ros ni. Okay, jatuh. Ya, Upin jatuh lah. Weh, macam mana ni? Upin terjatuh lah. Tolong. Takut kena makan oleh singa ni. Tu macam suara Upin lah. Upin. Upin tu kenapa Upin tu macam ada hal sikit. Jap. Upin, saya selamatkan awak. Mungkin dia dekat tempat haiwan singa ni. Tu Upin lah. Weh. Upin. Macam apa? Kenapa awak dekat sini Upin? Ipin, tadi saya jatuh kat sini tadi. Jadi saya tak tahulah macam nak keluar. Habislah kita kena makan singa ni. Lah, tu ada pintu keluar tu. Kan ada pintu keluar tu. Saya tak pergi. Aduh, kau. Lah, ya ke? Lah, tak nampak dah pula. Jom. Jom. Aduh, jom. Tengah beli Upin. Lah. Upin ni. Dia diam je. AFK ke? Upin. Sini lah Upin. Cepat Upin. Cepat. Lapar terus takut makan kat sini dah tu. Kau ni. Cepat Upin. Cepat masuk. Tolak dia. Okey, jom. Kau ni. Jangan tak boleh bawa kau lah macam ni. Dah. Jomlah kita beli kat kedai burger ni. Okey, jom. Bagilah. Okey, begitulah cerita kita pada ini. Okey guys. Macam mana cerita kita orang hari ni? Bukan cerita ni, gameplay ke roleplay? Mana-mana pun lah. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel Atif. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Allah. Okey, sampai jumpa lagi. Bye-bye.